Okey, okey. Okey. Kita tak nak buat report. Bukan apa. Takut nanti kena lagi. Hati-hati. Okey. Mas masih lagi nak teruskan jaga budak-budak tu, kan? Itu sebablah rasanya tak payah buat report. Bahaya orang mencari Iqbal tu. Kalau nanti kalau kita buat report, makin menjadi-jadi dia buat. Dan lebih teruk daripada tu lagi. Psikologi orang mencari Iqbal tu, lagi kita jentik dia, lagi teruk dia buat. Faham. Okeylah kalau macam tu. Mas. Mas tak rasa menyesal putus semangat ke? Lepas apa yang dia tadi? Mas akan malu kalau Mas patah semangat. Sebab? Sebab Mas kalah dengan Zuhal. Kita nampak ke Zuhal tadi macam mana? Betapa kuat kesabaran dia hadap ayah dia tu. Minta maaf tapi Mas memang tak boleh lah. Kalau boleh, Zuhal tu Mas tak nak langsung diikut jejak ayah dia. Memang betul, Ki. Pendidikan tu satu-satu je cara untuk dia keluar dari tempat tu. Bukan dia seorang sajalah, tapi Zuhal, Angela, budak-budak lain tu semua. Apa pandang macam tu? Ki, kat belakang tu ada laut tau. Kalau pandang sana lagi banyak pahala Ki dapat. Tapi kat sini syurga. Sorry. Tak apa. Tak apa, Ki akan simpan. Simpan biar jadi sebahagian daripada diri Ki. Wow. Minta maaf. Tak apa. Okey. Syurga. Suka hati dia je. Masuk ke kutip cengkerangan. Ni. Wow. Kalau Mas rindu Ki, Mas tiup lah. Dia bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi cinta. Thank you. Bunyi cinta. Kaji selidik Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020 mendapati terdapat kira-kira 5.8% rakyat Malaysia yang masih tercicir dan tidak bersekolah. Hadirin yang dihormati sekalian, pada usia yang sangat muda, masih terlalu ramai antara anak-anak yang tiada berpeluang untuk belajar sewajarnya. Kekangan hidup telah membuatkan mereka berevolusi untuk menjadi penyara keluarga. Kekecewaan dalam hidup mereka telah membuatkan mereka rasa terpinggir dan terabai. Trauma yang akan mencorakkan sepanjang hidup mereka. Semua kanak-kanak ada hak untuk pendidikan? Menafikan hak-hak tersebut adalah satu jenayah kemanusiaan. Tanggungjawab untuk meningkatkan kadar celik ilmu bukan sahaja terletak pada tangan kerajaan ataupun NGO semata. Namun, ianya adalah satu fardu kifayah yang dipertanggungjawabkan di atas semua manusia. Cantik teluk, pantainya landai. Tambat perahu di tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ilmu penuh di dada.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahniah Mazni, satu pidato yang sangat baik. Kamu berjaya membawa kami masuk ke dalam isu yang kamu suka sampaikan. Terima kasih. Halida, pidato kamu pun bagus, tapi kamu kurang elemen yang ada dalam pidato Mazni. Kamu punya contoh tu sangat abstrak, tak ada disokong dengan fakta. Cara penyampaian kamu pun banyak lagi nak kena perbaiki. Okey? Jadi kita tengok contoh Mazni, penyampaian dia, kita boleh rasa aura pemimpin dia tu. Jadi saya nak bagi tahu kepada semua yang ada dalam kelas ni, saya telah memilih Mazni untuk menjadi wakil sekolah kita ke pertandingan pidato yang akan datang. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Kami cepat. Ya, aku tak faham lah macam mana dia boleh dapat markah banyak macam tu. Aku punya markah kau ni. Esok giliran aku. Mas. Ya. So aku buat teks dah gempak macam kau punya pun okey lah. Boleh. Halida, apa masalah kau? Apa masalah kau? Sel, kau ingat kau pandai sangat ke? Tak apa yang kau dah mogok Cikgu Alim tu sampai melangit dia puji kau? Salah aku ke? Kalau tugasan kau ke laut. Hari tu Pak Is kena rotan. Kau tak kena rotan pun kan? Memang dah sasar lah Cikgu Halim tu suka dekat kau. Apa yang kau dah bagi dia? Halida, kau ingat
Dengan pengaruh bapak kau, pengaruh duit bapak kau tu, kau boleh menungkat langit. Aku ni bila-bila masa boleh pastikan kau kena buang sekolah tau. Cubalah kalau berani. Dah lah. Risau sangat boyfriend kau tu. Lagi satu. Doktor pelatih kau tu nak simpan kat mana Sebab kalau kau nak jual, aku nak beli. Kau ni kan. Dah lah. Aku nak balik. Nak pergi mall. Buat kita orang shopping. Sabar. Asal Jom. Abang, nasi dengan ayam berapa? RM8. 8 ringgit. Zuhal! Lepas pula. Duit aku mana? Jual aku mana? Cepat! Ini je. Kau banyak main, Kau sorok pada aku, Tanyalah. Kau ni banyak main tau. Kerja malas. Kau nak belajar. Kalau dah susah, buat cara susah. Zuhal, Ni ada duit sikit. Nanti kan Mak nak pergi klinik. Nak beli barang-barang untuk adik. Zuhal, tak apa. Mak ada duit, nak. Tak apa, Mak simpan je duit ni. Duit Zuhal boleh cari. Tapi Mak, Zuhal ada seorang je. Sini kau, anak tak kenal biasa. Abang jangan. Berani kau menyorok pada aku, Jangan, Bang, jangan. Janganlah! Aku nak bagi kau tempat tinggal, kau tahu tak? Aku bagi kau makan. Aku bagi kau minum. Kau faham tak? Abang juga. Bagi dia. Tak nak. Bagi dia tahu. Tak nak, Bang. Duit ni Lina nak guna pergi klinik. Hei. Kau buat apa nak pergi klinik, Kau bukan nak beranak pun kan? Kena buat pemeriksaan, Bang. Pantau kesihatan saya dengan anak. Kau ingat aku ni bodoh, Kau mana sakit? Tak sakit. Dah sakit baru pergi klinik, faham? Kau sejak kau berkawan dengan budak dua orang tu, kau makan menjadi, Makan kau nak menipu aku, Vamos! Aku ni dah tahu dah. Engkau ni makin lama makin menyusahkan aku. Kadang-kadang aku fikir dia ni bukan anak aku pun kan. Sebelum kau menyusahkan aku,
Lebih baik aku benamkan peluru ni dalam kepala otak kau, nak? Abang jangan, abang. Abang nak duit ni kan? Abang ambil duit ni, bang. Kau tengok, ha? Kau ingat aku ajab ke duit ni? Ha? Kau ingat aku ajab ke? Aku nak kau hormat aku, Sual. Aku nak kau dengar cakap aku. Susah sangat ke? Ha? Cukup, Mas. Korang berdua ni, kalau tak nak sakit, jangan melawan, ha? Derhaka namanya. Kau, kalau kau tak nak aku naik hantu lagi, kau buat kerja kau elok. Jangan banyak main. Hei! Tak apa-apa. Makan pun tak ada. Apa benda lah rumah ni? Kejap, bang. Aduh, penat aku rumah ni lah. Bang! Elok dah pukul berapa baru nak masak. Ngantuk. Sendiri ku cari damai bersama. Pak Dola. Ha, Soalan ni Mas tak pernah tanya tau, tapi nak tanya juga. apa tu? Macam mana Pak Dola dengan Mak Tun bercinta? Oh, alah, tak nak lah Mas, malulah Pak Dola. Oh, janganlah malu, cerita je lah. Kalau Pak Dola cerita, Mas jangan terkejut. Kenapa nak terkejut? Sebenarnya yang mula-mula mengorat, Mak Atun yang mengorat Pak Dola. Betul ke? Ya. Jangan tak percaya. Dekat kampung kita orang sekampung. Mak Atun tu memanglah terkenal. Budi bahasa tinggi, baik, pandai mengaji pula tu. Semualah budak-budak muda kat kampung tu minat dekat dia. Termasuklah Pak Dola. Tapi Pak Dola ni tak berani nak cakap. Bila berselisih dengan dia, kotar satu badan. Dia tahu, Mak Tun dia tahu yang Pak Dola ni suka dekat dia. Lepas tu dia yang tegur Pak Dola. Ya ke? Dia tegur Pak Dola. Sebenarnya kan Mas? Ya. Tak salah pun kalau perempuan tu yang mula dulu. Sebab, yalah, perempuan boleh je nak mula dulu. Asalkan tak langgar adat, tak langgar agama. Yang tu Mas setuju. Sebab pada Mas kan Pak Dola, semua wanita diorang berhak untuk pilih pasangan hidup masing-masing. Betul. Lepas tu dia siap bagi bunga dekat Pak Dola. Pak Dola yang dapat bunga. Sampai sekarang Pak Dola simpan. Alamak. Main lagi ya? Tak ada apalah. Apa dah cerita tu? Taklah gurau je. Ada air. Terima kasih. Bola sedapnya. Kasih Dinda. Tak apa. Panas Dinda, panas. Oh, ya, kan. Alah, terima kasih. Peluh-peluh je. Naik. Dinda suapkan kanda. Tak naklah Mas tengok malu. Tak apalah, Kak. Makasih.
Sedap tak? Bau pun dah sedap. Sedap. Wah, tu aku sedapnya. Terima kasih, Dinda. Sedihnya kita ni single je, Wak. Hidu bau pun dah sedap. Sedap. Mak, Kanda. Ni masuk dululah. Oh, Karim dah Nak buat balik. ni, minum petang Karim. Mas ni, Mak tu masuk dulu tau. Kanda. Cepat tau, mari balik tau. Mana tau? Nanti dia rindu. Mari balik tau. Tau. Jangan lama-lama. Bye. Bye. Kanda. Bye. Mas jangan tak nampak kan? Tak nampak. Tak nampak. Kemeng di lambung. Ni lah, kau kena makan telur ni. Bagus untuk kesihatan kau. Anak aku. Ni. Bang. Aku mungkin nak kahwin lah. Kau tak payah kisahlah aku nak kahwin ke, aku tak kahwin ke. Tak ada masalah. Engkau tu bila nak kahwin? Aku tunggu kau lah. Takkan aku nak kahwin dulu. Nantilah kau bendul pula. Kau jangan macam-macam Kau jangan bagi tahu mama yang kau tunggu aku kahwin. Siap kau. Takutlah tu. Yelah, kenapa? Kau nak tahu? Aku ni sebenarnya aku complicated person sikit. Susah seorang perempuan tu nak faham aku. Perempuan yang sempurna ni ramai je. Tapi itulah aku yang tak sempurna. Macam dalam drama. Lain macam kau, bang. Ada lain macamnya, betul lah. Sekarang ni aku kena sempurnakan diri aku dulu. Bila aku dah sempurna, aku dah puas, dan itu baru aku cari calon. Parah ni, parah. Macam ni lah bang gaya kau kan. Sampai ketua lah bang kau tak kahwin. Tak apalah. Kalau dah itu ditakdirkan oleh Allah SWT, aku terima je. Tapi engkau tu kau kena ingat tau. Kau nak having fun, memang tak ada masalah. Tapi kalau too much fun, benda ni semua menghanyutkan diri kau. Faham tak? Tak faham tu bang, kau cakap apa tu sebenarnya. Sudahlah, kau ingat malam-malam aku tak tahu kau pergi mana? Fly. Aku tahulah. Kan? Yang siang punya mak tak payah makan tau. Tapi ada satu je. Yang ni sekali sehari. Lepas tu yang ni, ni kena 3 kali sehari. Mak makan untuk petang je. Lepas tu malam pun makan. Tahu? Ni untuk kalau mak pening kepala ke apalah. Ni penting. Sebab mak selalu tekak sakit kan, gatal-gatal. Yang ni mak boleh makan, boleh kemam. Kalau mak tak nak, mak boleh makan yang ni. Ubat batuk. Ni wajib. Ingat apa yang mas cakap? 3 kali sehari. Nanti petang mak boleh makan. Faham? Faham, Dr. Mazni. Payah sampai doktor. Yelah. Ni, mak nak tanya. Mas kena pergi juga ke Coket tu? Mak rasa tak payah pergilah nak. Kalau Zaki tak ada. Mak. Mas kena pergi juga. Sebab dah janji dengan budak-budak tu. Tapi mak janganlah risau. Nanti kalau Ki dia tak ada kelas, dia mesti datang teman Mas. Cuma sekarang ni Mas nak minta mak untuk doakan Mas selamat kat sana. Boleh. Mak sentiasa doakan kesihatan, keselamatan, kesejahteraan anak mak seorang ni. Tak payahlah risau. Ya? Baik. Dah izin. Dengar mak nak cakap pula. Jaga diri baik-baik. Jaga kelakuannya nak. Baik. Ni lagi satu. Ni tudung-tudung atas meja ni semua. Jangan kacau tau. Malah nanti biar Mas tolong. Okey? Yelah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
kalimatika wa midaza kalimatika kullama zakaraka zakiruna rafalahan zikirullah Ayah harap Maznia akan menjadi anak yang solehah. Cahaya yang sentiasa menerangi dunia. Serta mengembirakan hati ibu. Dan mendengar kata. Dah. Ha? Aku dah. Tak kuat. Dah. Letak lu. Tak lu. Pak. Ush. Baik kau main joker lah, kau kalah lagi. Kau main tipu kan? Kalau tipu, tu orang dua tak kalah. Lepas tadi kau menang, Musal. Cik, kau je yang suka kalah. Ya. Judi pun. Aku tahu kau orang semua pakat kan? Kalau pakat, kita orang tak kalah. Kau jangan... Malas main korang. Taklah baju Mak Bibah nanti ni. Boleh, Mak. Boleh. Tengok perlahan. Pusing ni, Mak Bibah. Pusing. Dah tak? Nampak? Baju, Mana pula? Dia ni kena turunkanlah. Oh, kena turun. Ni. Mana saya tahu, Mak Bibah. Ni tekan. Okey. Turun ni dulu, Turun dia. Ikut line dia tu. Oh, ni ada line dia ni. Itu dia. Ni kan ada ni. Panjangnya. Ikut jahit dia. Cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sini. Kenapa tak jalan? Lain macam tak jalan ni. Lalu Mak Bibah buat boleh. Time kau buat pula tak boleh. Aduh, tak apa. Ni kena panggil mekanik, Mak Bibah. Apa pula mekaniknya pula? Mekanik lelaki lah. Ini. Oh, ni dia ada meter, Mak Bibah. Ada gear ni. Gear 1, gear 2, gear 3. Mesin mana pakai meter? Bukan, Mak Bibah. Getah dia ni. Getah bawah tu masuk tak? Oh, ni ada meter, Mak Bibah. Ini jenis gear ni, laju ni. Gear 1, mana gear 2. Boleh? Mana mesin pakai meter? Oh, iya ke? Tu, tengok tali bawah tu. Tadi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekarang ni, cikgu nak tanya sorang-sorang. Tak adalah, cikgu tanya Daniel je dulu. Ni nombor berapa? Betul, nombor 5. Ryan, ni nombor berapa? 8. Betul. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. Okey? Sekarang ni cikgu nak ulang balik. Ulang balik soalan yang ada kat sini. Tolong jawab sama-sama, okey? 1 tambah 1, 2. Betul. 1 tambah 2, 3. betul. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. yang terakhir 1 tambah 5, betul. Semua dah salin kan kat nota? Dah. Okey. Kalau macam tu, hari ni kita dah habis dah kelas. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Kita baca sama-sama, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih.
Tapi sebelum tu cikgu nak tanya. Ada nampak Zuhal tak? Cikgu tak nampak dia langsung hari ni. Tak ada? Angela? Tak ada. Tapi Abang Asri cakap dia kena pukul dengan ayah dia. Kena pukul? Okeylah, tak apa. Dah boleh kemas dah. Kasih. Pakcik, tumpang tanya. Ya. Pakcik nampak Zuhal tak? Tak. Terima kasih. Zuhal. Zuhal. Ya Allah. Kamu pergi mana? Satu hari akak cari. Zuhal ada kerja, Kak. Zuhal. Kan kita dah janji. Kelas kita setiap minggu. Kalau hari lain, Zuhal nak kerja-kerjalah. Tak boleh, Kak. Zuhal kena kerja. Zuhal, belajar tu sekejap je. Lepas habis belajar, nak sambung kerja, sambung. Akak tahu kan perangai ayah Zuhal macam mana? Kalau dia nampak kita kat sini tu, macam mana? Sekarang ni, Zuhal rasa akak tak patut datang sini dah kot. Tempat ni bahaya. Zuhal, ini pengorbanan akak untuk kamu. Keselamatan akak serahkan pada Allah. Tapi kamu, apa pengorbanan kamu, Zuhal? Dengar simak. Kamu nak belajar kan? Kamu nak ada cita-cita kan? Cita-cita perlukan pengorbanan, Zuhal. Bila dah tercapai cita-cita tu, kamu akan rasa nikmatnya pengorbanan tu. Percaya cakap akak. Akak kena pergi sekarang. Sekarang! Pergi! Zuhal! Berapa ni? Berapa? 100? Cuba cek lain. Cek lain. Jangan terus pilih. Oh. Tak, it's okay. Tak kena. Ni berapa ni? Makan. Bajet tak cukup. Duit ngam-ngam macam ni.
Wow. Tak ada yang lain. Ni macam apa? Iman. Ha? Ayunya. Nak ke mana ni? Tadi nak ke depan, ni nak ke belakang. Mana satu? Jap, dia kena benda-benda macam ni kena relax. Assalamualaikum. Kenapa lalu kat lorong macam ini? Kan tak takut ke? Tak pernah tengok lagi ni. Ni berapa ni? Berapa? Kita orang boleh tontong. Boleh tontong, jangan risau. Alamak. Dia sekali dia jeling. Tapi yang jeling-jeling yang garam-garam ni aku. Garang macam ini yang... Tak apa, yang ni cantik. Hai. Berapa? Ibu. Lepaslah! Apa ni lepaslah? Woi! Mas! Mas ni! Mas! Mas okey ke? Mas! 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 Semua ni salah aku! Semua ni salah aku! Aku lembab! Kalau aku cepat, semua ni takkan jadi! Asri. Aku lembab! Asri cukup. Asri, tak apa. Tak apa, okey? Ni bukan salah kamu. Ni semua takdir. Allah dah tentukan dah. Okey? Mas, jom. Asri temankan Mas. Kita gerak sekarang. Jom. Dah, tak apa.